Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Kali ini saya nak buat kerabu. Kerabu yang tidak dimasak ataupun tak dicelor ya. Ya Haji. Semestinya cara saya Hamsia Misha ya, kerabu mentah ya. Okey, sebelum kita meneruskan atau melanjutkan, kita nak tunjuk dulu bahan-bahan dia. Pertama, kita ada kacang botol ya. Kalau di sini kata kacang botol, tapi tak berapa nak lawa lah ya. Masa dekat kedai pun saya beli, rupa dia memang macam ni lah. Okey, kacang botol ni ataupun keciper ini, kalau bahasa kawan kita Indonesia sana kata keciper, kata silap saya. Apa ya Haziq? Lebih kurang dalam ada 8 ke 10 tangkai macam tu je lah. Okay, kita ada sedikit petai ya. Ni petai, kita sedikit saja. Ini je yang kita ada. Kemudian kita ada apa ya Haziq? Bunga kantan atau bunga apa, bukan panggil bunga lah. Kalau kat Indonesia saya dia pakai kecombrang kalau tak silap saya lah. Kemudian kita ada bawang merah besar ya, separuh biji ya, yang dah dihiris. Kita ada limau nipis juga sudah dipotong. Kemudian kini ada belimbing buluh ya, atau belimbing buluh juga dah dihiris. Ini contoh dia, belimbing dia. Kemudian kita ada garam, kita ada gula merah, kita ada apa ya Haziq, bawang putih seulas sahaja. Ini bawang Holland dah cakap dah? Belum. Okey, ini bawang Holland separuh biji juga. Di sini lagi ada bahan. Di sini ada 2 batang serai dah dihiris kecil-kecil. Ini contoh serai dia. Sini ada apa ya Haziq, daun kesum juga sudah dihiris. Ini contoh dia, daun kesum. Mana yang tak kenal daun kesum, inilah daun kesum. Di sini ada tak lawa sikit. Okey, di sini ada cili padi merah, hijau dan merah, tapi lebih kepada yang merah lah. Okey, kita dah cakap dah tadi di sini. Belum. Okey, di sini kita ada sos sotong. Itu sos sotong dan juga sos tiram. Kalau tak ada sos tiram pun okey je. Nak tambahkan cili sos pun boleh je. Kita ada sedikit bahan pelasa ya. Itu sahaja bahan-bahan dia. Jom kita nak menghiris, dan bila setelah dihiris kita gaulkan sahaja. Okay, kita nak hiris bunga kecombrang ni ataupun bunga kantan. Bentuk dia memang tak berapa nak lawa ya. Memang saya beli, memang bentuk dia kat kedai tu memang tak berapa lawa. Tapi apakan daya, kita itu je ada pilihan. Ya, kita dah hiris ni ikut selera atau kesesuaian masing-masing. Dalam dia pun dah tak berapa lawa kan. Tapi boleh ya dimakan, insya-Allah. Kecombrang kita dah dihiris-hiris ya macam ni. Kita nak hiris pula bawang putih ya, seulas saja ya. Ini cara saya lah. Kalau orang lain punya cara tu silakan. Ini cara saya. Kita nak hiris petai pula ya. Hiris ni nak dikikis pun tak apa, dikikis pun tak apa ya. Kikis bahagian yang kulit ini ya. Yang ni kan dikikis, buang kotoran dia tu. Tapi kalau tak dikikis pun boleh je. Saya selalu tak kikis pun. Kita nak iris keciper kita ya, keciper ya, atau kacang botol ya. Nak hiris ni pun style masing-masing. Saya hiris nipis-nipis ya. Oh ya, lupa nak bagi tahu tadi, kacang ni saya apa ya aja, kita rendam sekejap dengan air panas, sekejap saja. Kemudian angkat, rendam dengan air biasa, air sejuk biasa. Sebab maklum kan, kalau benda mentah ni kalau kita tidak hiris air panas ataupun tak rendam air panas, takut ada kotoran. Okey, kita dah siap hiris ke semua bahannya. Cili, serai, daun kesum,
bawang Holland belimbing, bawang merah, keciper ya. Di sini pun ada keciper lagi. Nah, ini tadi apa ya, adik, bunga ketantan dan juga petai. Oke, kita teruskan nak menggaul ya. Jadi menggaul ni kita mula-mula kita masukkan bawang dulu lah. Oke, bawang, kemudian garam, kemudian kita masukkan kita punya chili sauce pula, apa tadi? Sos tiram. Dia tak nak keluar. Okey lah, dia tak nak keluar, kita biarkan dulu. Kita masukkan mana yang boleh. Okey, kita masukkan apa ya, Haziq? Sos sotong. Ya, sos sotong. Jangan apa ya, Haziq? Benda ni tak boleh lebih-lebih sebab asin. Okey, kita letak 3 dulu ya. 3 sudu sahaja. Kemudian kita masukkan serai tadi ya. Ni serai, cabai atau cili, daun kosong. Okey, kita nak perahkan limau dulu. Ini limau dia kita perah dulu. Okey, kita masukkan gula tadi ya. Gula Melaka ya. Gula Melaka kita beli dekat Shopee je. Okey, kita masukkan apa lagi, Haziq? Adik tak tahu ya. Oh alah, Adik tak tahu. Kita masukkan bawang Holland dan juga belimbing. Okey, kita gaul ya. Ataupun kita aduk merata. Nah, bila apa ya, Haziq? Dalam air liur pula. Bila kita gaul ni, kita rasa tu adakah dia kurang masin ke, kurang gula ke, macam tu lah. Kita rasa ikut kesesuaian selera masing-masing. Okey, kita dah gaul macam ni. Bila kita masukkan kecombrang ataupun bunga ketantan dan juga keciper kita tadi. Bila kita menggaul ya. Banyak nih, saya nak makan seorang aja. Gaul-gaul sehingga dia sebati ya, ataupun bahasa kawan kita diaduk merata. Contohlah lebih kurang dia. Jangan lupa dirasa. Okey, terlupa ada satu bahan tertinggal. Okey, kawan saya tak apa, itu penghabisan ikan bilis goreng ya. Maaf ya kawan-kawan, tapi saya tak rekod pun masa menggoreng, saya tak rekod. Okey, dah gaul macam ni, mulalah kita taburkan ikan bilis goreng. Tapi sebelum kita tabur tu, kita nak rasa dulu ya. Satu sudu siram. Tadi saya dah rasa memang tak rasa yang sesuai dia. Maksud saya tak sesuai dengan selera saya tambahkan lagi ya. Gula tadi sampai habis. Kurang dalam 2 sudu juga lah. Okey, kita gaul kembali. Di sini ikan bilis ya, ikan bilis yang goreng tadi. Tu ikan bilis goreng. Kalau nak letak udang pun boleh, tapi udang kena masak lah maksudnya. Yang udang mentah pula. Okey. Dah siap ya kawan-kawan ni. Dah siap dia apa ya, Haziq? Dah siap digaul. Bolehlah kita letakkan ikan bilis goreng gitu. Nampak. Okey.